Hai guys, welcome back semua. Jadi ini adalah Samsung Galaxy S26 Ultra. Dah 2 minggu lebih smartphone ni jadi aku punya daily driver. And sekarang ni adalah masa yang terbaik lah untuk kongsi dekat anda semua apa yang best dan apa yang tak best pada smartphone ni. Seperti yang anda semua tahu, upgrade terbesar yang ada pada smartphone ni adalah pada bahagian display dia. Feature baru ni dipanggil sebagai privacy display. So kalau anda sentiasa menggunakan public transport ataupun sentiasa berada di tempat yang public, memang sangat sesuai lah untuk gunakan ciri privacy display ni. Tapi kalau anda cakap baik beli screen protector privacy dekat Shopee yang baru RM40. Ya betul, boleh je beli, boleh pakai screen protector privacy tu. Tapi apa yang ada pada Galaxy S26 Ultra ni dia berbeza. Dia bukan sekadar hardware, tapi dia gabungkan sekali dengan dia punya software. Itu makna Samsung bagi kita option lah untuk turn on ataupun turn off dia punya mode ni. Kemudian kita juga boleh pilih aplikasi mana yang kita nak jadikan dia lebih private. So tak adalah dia sentiasa dalam privacy mode je. Sebagai contoh, aku akan pilih WhatsApp dan juga banking apps. Itu je yang aku akan selalu on dia. Itu disebabkan bila kita turn on dia punya privacy mode ni, of course dia punya pixel, dia punya resolution tu akan drop akan berkurang. And even dia punya warna pun akan jadi sedikit pudar lah, sedikit gelap berbanding kita turn off. Yup, ini aku cakap pasal kalau kita tengok depan-depan, dia akan nampak dia punya quality display tu akan sedikit drop lah. Itu je yang kita kena korbankan. Jadi dia memang tak sesuai lah untuk kita sentiasa on dia punya privacy mode ni, sebab dia akan ganggu lah dia punya quality display yang sebenar. That's why aku akan private pada aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi banking sahaja. Inilah dia perbezaan dengan korang punya screen protector privacy Shopee tu berbanding dengan privacy display pada Samsung S26 Ultra. Pada smartphone ni kita boleh turn off, boleh turn on, kita boleh pilih aplikasi mana yang kita nak jadikan dia private. Kalau screen protector tu tak boleh. Dia sentiasa gelapkan smartphone kita. Dan highly recommend untuk anda semua guna fungsi double click untuk aktifkan dia punya privacy display ini, sebab lebih mudah je untuk kita akses jika kita perlukan privacy display yang kesemuanya. Sebagai contoh kan tadi aku aktifkan untuk aplikasi WhatsApp dan juga banking app je. Tapi kalau perlukan semuanya nak kita private, tinggal tekan je double click ni. Yelah, kadang-kadang ada je aplikasi yang kita tak pilih tapi dekat public tu kita nak privatekan dia. Contoh macam gallery ke. So tinggal double click je and everything akan jadi private lah. Dan kalau kita nak turn off dia balik, tinggal tekan je double click semula. Settle. Baiklah, kalau kita bercakap tentang Ultra series ni, satu benda yang memang tak boleh nak lari adalah kita cakap pasal dia punya kamera. Dan S26 Ultra ni masih kekalkan reputasi dia sebagai salah satu kamera phone paling lengkap buat masa sekarang. Dia punya setup kamera belakang ni ada 4 kamera. Dia punya kamera utama ialah 200 megapiksel dan sensor ni datang dengan aperture f1.4. Ini adalah aperture yang lebih besar lah berbanding generasi yang sebelum ini. Jadi kalau dia punya aperture lebih besar ni, itu bermaksud kita boleh tangkap cahaya dengan lebih banyak lah. So kalau kita ambil gambar indoor dalam restoran ke, gambar waktu malam ataupun pergi konsert, dia punya gambar tu akan lebih terang, akan lebih clean. Tapi kekuatan sebenar yang ada pada Galaxy S26 Ultra ni bukanlah terletak pada huruf K. Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai. Kekuatan sebenarnya adalah terletak pada dia punya kamera zoom. Jadi Galaxy S26 Ultra ni dia masih datang dengan 2 telephoto kamera. Yang pertama dia ada 3 kali optical zoom dan lens satu lagi ialah untuk periscope lens, yang mana itu dia mampu untuk 5 kali optical zoom. So kalau kita nak ambil gambar orang, nak ambil gambar portrait, selalunya kita akan guna 3 kali zoom lah untuk dapatkan perspektif yang sangat cantik. Muka nampak lebih natural, tak terlalu wide lah macam kamera biasa. Tapi bila korang nak ambil gambar yang jauh, gambar zoom, contohnya macam gambar konsert, gambar bangunan, gambar gunung, itu kena guna 5 kali optical zoom lah. Memang akan sangat membantu. Dan apa yang aku perasan, Samsung punya zoom algorithm ni memang antara yang paling matang buat masa sekarang ni. Jadi walaupun kita zoom jauh, dia punya image ni masih nampak tajam. Selain tu, S26 Ultra ni juga datang dengan 50 megapiksel ultra wide camera.
Ini biasanya untuk guna ambil gambar landscape, ambil gambar bangunan, group foto, architecture, semua itulah. Dan selalunya ultra wide pada Samsung ni dia ada distortion correction yang agak baik. So bangunan ataupun line-line dalam gambar ni memang takkan nampak terlalu bengkok lah. Selalunya kalau gambar ultra wide dia akan ada distortion yang pelik lah. Kita akan nampak tiang tu macam bengkok sikit kan. Tapi pada Samsung Galaxy S26 Ultra ni dia ada distortion correction. So that's why gambar tu dia tak nampak macam bengkok sangat. Untuk selfie pula Samsung masih menggunakan 12 megapiksel untuk kamera utama. Dan kalau tengok kat sini Samsung punya HDR processing pada kamera selfie ni agak kuat juga. Jadi bila gambar bawah matahari, gambar backlight, gambar waktu outdoor, kita punya muka ni masih nampak balance lah. Tak adalah overexpose kat bahagian belakang ataupun kita punya muka ni taklah nampak gelap lah, sebab dia punya HDR processing ni memang cukup bagus. Dan untuk rakaman video pula, apa yang aku boleh cakap sekarang ni, dia punya video quality ni dah setanding macam Apple punya video quality. Yes, sekarang ni Samsung ada APV, Advanced Professional Video, yang mana mode ni dia bagi option lah untuk record video dalam format log. Dan rakaman log dia boleh rakam sehingga 8K. Memang dahsyat gila. Log ni sebenarnya konsep yang biasa digunakan lah pada kamera profesional. Sebab tu video dalam format log ni dia akan simpan lebih banyak dynamic range. Dia punya dynamic range ni lebih besar, quality pun lebih sharp, highlight dia tak overexpose, dia punya shadow pun masih ada detail. So kita boleh color grade lah footage tu dengan lebih mudah. Dan yang menariknya, Samsung ada bagi beberapa light lah dalam smartphone ni. Contohnya dia ada standard, blockbuster, coming of age, romance, thriller. Itu maksud dengan menggunakan smartphone ni je kita boleh dapat record video quality yang paling tinggi lah. Dan juga kita boleh terus color grade dalam aplikasi kamera phone ni. Memang sangat ajaib. Okay, ini adalah hasil rakaman log dia. Kau tengok kat sini, rakaman log ni warna dia kelabu, warna yang flat. Tapi sekarang ni kita nak cuba color grade dia. So 3, 2, 1. Nampak? Ini adalah blockbuster, dia punya light. Jadi dia punya hasil tu memang superb gila. Dah macam buat movie dah. Padahal gunakan smartphone je. Nampak tu. Cantik kan? Nampak? Gila lah. So kalau korang suka buat video, inilah smartphone yang korang kena ada. Okay, ini adalah hasil rakaman kamera utama Samsung Galaxy S26 Ultra pada resolusi 4K 60fps. Smartphone ni dia boleh merakam sehingga 8K 30fps. Tapi sekarang ni kita cuba dia punya 4K je. Right. Kau tengok kat sini, stabilizer dia memang sangat ganas. Dan kita rakam sebelah tangan je. Yang dekat preview screen pun warna dia memang sangat true to life lah. Okay. Memang smooth gila weh. Try naik tangga sikit. Lari-lari sikit. Ini tak on dia punya horizontal lock lagi. Ini rakaman biasa je. Tapi dia punya steady dia pun dah gila, memang gila. Nice lah. Okay, tengok atas tu. So, dekat atas tu langit nampak kebiruan memang jelas. Dia tak overexpose lah. Even dekat previous screen pun still nampak dengan warna yang tepat lah. Nanti dah proses lagi cantik. Okay. Memang ganas. Jadi ini ada hasil rakaman untuk kamera utama Samsung Galaxy S26 Ultra. Baiklah, untuk hasil rakaman kamera selfie dia pula boleh merakam sehingga 4K 60fps. Dan yap, dia punya hasil pun cukup bagus juga. So kita try dia punya stabilizer. Nice, mantap. Okay, tengok belakang tu. Dia tak overexpose guys. So dia punya HDR ni memang sangat perform. Sebenarnya sekarang ni pukul 3 and matahari tu memang terang gila. Tapi kamera ni masih dapat kontrol cahaya dengan cukup baik lah. Tengok muka ni tak gelap sangat kan.
Dia balance lah aku punya muka ni. Okay. Ni, nampak ni. Matahari kat sini. Memang dahsyat. Jadi, ini dia hasil rakaman untuk kamera selfie Samsung Galaxy S26 Ultra. Okay, sekarang ni kita tengah cuba feature horizontal lock. Walaupun aku tilt phone dia ke kiri, kanan, bawah, even kalau kita pusing dia 360 darjah sekali pun, hasil video dia akan nampak lurus je. Ini yang buatkan stabilizer pada Galaxy S26 Ultra ni memang stabil gila. Footage dia ni nampak macam kita tengah shoot guna gimbal. Padahal sebenarnya semua ni dia buat terus daripada sistem stabilizer smartphone ni je. Baiklah, untuk performance dia pula, Samsung Galaxy S26 Ultra ni dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Macam biasa, dia punya chipset ni Samsung akan optimiskan sendiri dia punya chipset tu untuk dapatkan performance yang lebih tinggi lah. That's why ada nama for Galaxy tu. And boleh katakan dia punya performance ni one of the best yang ada dekat market sekarang ni. Even dia punya score AnTuTu pun cecah sehingga 3,800,000. Memang tinggi gila. So campaklah apa saja pada smartphone ni, dia akan running dengan lancar. Untuk penggunaan yang biasa macam buka social media, multitasking, ambil gambar, edit video, semua tu akan terasa sangat lancar je. Tak ada lag yang pelik-pelik pun dan tak ada animation yang sangkut-sangkut. Of course lah, ini smartphone flagship kot. Dan kalau korang jenis suka main game pula, GPU pada chip ni pun memang sangat kuat lah. Game yang berat macam Genshin Impact, War Thunder Mobile, PUBG, semuanya boleh jalan dengan setting yang tinggi tanpa masalah. Even dia punya frame rate pun kekal stabil. Untuk software dia pula datang dengan One UI 8.5 yang berasaskan Android 16. Bagi yang pernah guna Samsung, bagi yang dah pernah guna One UI ni, korang mesti tahulah dia punya software tu best macam mana, yang matang macam ni. Dan boleh katakan software yang terbaik yang ada pada smartphone Android buat masa sekarang. Even 8.5 ni pun memang sangat clean gila. Banyak juga customization yang boleh kita buat, utamanya pada aplikasi Good Lock. Contoh macam sekarang ni, aku custom icon phone ni jadi warna hitam. Nice kan? Ini kita boleh buat dalam Good Lock je. Dan Samsung juga ada banyak upgrade dari segi AI processing. Contohnya benda yang baru kat sini adalah dia punya photo assist tu. Sekarang ni kita boleh prompt apa saja yang kita nak dan dia punya hasil ni, dia punya AI generation tu cukup bagus. Nampak real. Even detail-detail yang kecil pun dia dapat cipta dengan baik lah. Contohnya macam shadow ataupun reflection daripada cermin. Cuma tak semua kita prompt dia boleh buat lah. Ada beberapa yang dia reject atas sebab-sebab tertentu. Sebab keselamatan utamanya. Dan untuk ciri AI baru yang lain, sejujurnya sepanjang gunakan smartphone ni, aku tak pakai pun dia punya ciri AI tu. Terutamanya macam dia punya Now Nudge tu. Apa yang Samsung perkenalkan memang cool gila sebab dia boleh assist, dia boleh tolong kita untuk update lah kita punya jadual. Contoh, kalau kawan kita text ataupun kawan kita ajak untuk meeting, untuk borak, ada kawan ajak meeting, mana dia? Untuk lepak lah terutamanya pada hari sekian-sekian, contohnya pada 15 Mac. Tapi dekat kalender kita ni ada event lain yang kita kena pergi. Contohnya macam buka puasa dengan Fazura ataupun Nora Danish ke. So, smartphone ni dekat dia punya aplikasi chatting tu nanti dia akan pop up lah. Dia akan remind untuk kita bagi tahu yang pada hari tersebut, pada tarikh tersebut kita tak free. Dan kita teruslah bagi tahu member kita yang kita tak free pada hari tersebut. Boleh faham tak? Semoga boleh faham lah. Tapi yang tak bestnya pada Now Nudge ni, dia punya AI ni akan detect kalau kita borak dalam English je. So kalau kita borak dalam bahasa Melayu, memang dia takkan faham lah. Dia takkan dapat detect pun apa yang kita borak tu. Itu je lah kelemahan dia. So kebanyakannya aku borak dalam bahasa Melayu dekat aplikasi chatting. So Now Nudge ni tak berguna sangat. Baiklah, sekarang kita pergi ke bahagian yang ramai orang tak puas hati, iaitu dia punya bateri. Yup, masih gunakan kapasiti bateri 5000 mAh dan masih lagi belum gunakan silicon carbon bateri. Tapi sejujurnya sepanjang 2 minggu lebih ni, apa yang aku perasan dia punya bateri performance ni ada jugalah improvement berbanding yang sebelum ini. Walaupun tak banyak, tapi still ada. Itu sebab dia punya software optimization tu lebih baik je berbanding Galaxy S25 Ultra yang sebelum ini. Dan Mr. Who's the Boss ada buat battery test. Kat situ dia tunjuklah yang bateri S26 Ultra ni lebih tahannya banding dengan S25 Ultra dan
beberapa phone yang lain walaupun kapasiti bateri dia lebih kecil. Tapi berita baiknya adalah dia punya pengecasan tu dah semakin laju, 60 watt. So sekarang ni nak cas tak sampai sejam pun bateri smartphone ni dah penuh. Finally, akhirnya dapat cas smartphone ni bawah daripada sejam. Nak lebih laju lah berbanding yang sebelum ni, dan dia punya wireless charging pun semakin laju, 25 watt. Cuma Samsung masih lagi belum letak dia punya key to magnet pada smartphone ni. Kalau nak gunakan dia punya magnet tu, kena pakai dia punya casing. So kalau korang jenis yang tak pakai casing, memang tak boleh pakai lah dia punya fungsi magnet tu. Kena pakai casing baru boleh pakai fungsi magnet yang ada pada wireless charging atau pada phone holder dan sebagainya. Dan untuk design dia, sebenarnya Samsung tak banyak buat perubahan pun. Dia lebih kepada refine dia punya design je, yang dah memang jadi identiti untuk smartphone Ultra. Dan sejujurnya design kamera dia ni design yang paling cantik lah yang pernah Ultra ada. Dia nampak sangat clean, nampak minimalis, dan ada lagi titanium pada frame dia. Kini dah bertukar jadi aluminium. So kalau kita tengok atas kertas, dia memang nampak macam downgrade sikit daripada titanium kepada aluminium. Tapi sebenarnya dia ada sebab-sebab teknikal lah. Contohnya aluminium ni dia lebih bagus untuk cooling system dan juga lebih ringan. Jadi Samsung boleh letak vapor chamber yang lebih besar untuk dapatkan performance yang lebih stabil. Boleh katakan ini lebih kepada engineering decision lah. Dan untuk mengetahui anda semua, Galaxy S26 Ultra ni adalah Ultra yang paling nipis yang pernah Samsung buat. Dan disebabkan itu juga, apa yang aku rasa pada smartphone ni, feel Ultra tu dia dah berbeza sikit daripada yang sebelum ni. Seperti yang Ultra kita kenal, dia macam bulky, sadar. Tapi kali ni dia lebih nipis, lebih ringan. So feel dia tu dah macam berbeza sikit lah disebabkan dimension dia dah berubah. Jadi nampaknya ini saja video untuk Samsung Galaxy S26 Ultra. Agak panjang video kali ni, agak deep juga kita review smartphone gegasi ni, smartphone Ultra ni. Jadi kalau korang tanya adakah berbaloi ke tidak untuk beli Samsung Galaxy S26 Ultra ni, sejujurnya ianya sangat berbaloi lah untuk sebuah smartphone flagship. Dan lagi kalau korang sempat pre-order itu hari, lagilah berbaloi untuk dapatkan storage yang lebih besar pada harga yang lebih murah. Seriously, this is one of the best smartphone flagship yang ada pada masa sekarang ni, terutamanya untuk smartphone Android. Dia punya software, performance, dia punya kamera, video, cuma bateri je lah agak kurang meyakinkan sikit. Tapi sekarang ni lebih better je disebabkan software optimization dia lebih baik. But still, kalau Samsung bagi 6000 mAh, cukup lah, memang terbaik untuk smartphone diorang. So guys, nampaknya saja video kita ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.